Akak santai-santai sambil tu laju-laju kak. Akak, maaf ganggu akak. Sekarang ni saya nak pinjam masa akak sedikit. Kita nak ajak akak join challenge sapu laju je. Akak nak tak? Challenge apa tu? Okey, macam ni kak. Challenge ni, kita berdua masuk speed mart. Dalam masa seminit, akak ambil apa je akak nak, 99 laju yang payung. Nak? Betul ke ni? Betul, saya tak tipu. Jom, kalau akak tak percaya, 99 laju yang payung. Jom. 2, 1. Tak apa kak, akak santai-santai sambil tu laju-laju kak. 30 second lagi. Ambil. Okey kak, 10, 9. Beras kak, beras. 7, 6, 5. Oh tak boleh kak. 4, 3. Tisu ke kak? Tisu. 1. Tamatlah kak. By the way, akak kerja apa sebenarnya? Saya sebenarnya suri rumah. Dalam masa yang sama buat digital marketing. Oh, so far cukup tak kat semua ni? Alhamdulillah cukup. Tapi ada juga yang kurang. Sebab sekarang kan macam beras apa semua kan dah naik kan. Saya nak tahu feeling akak lah last. Alhamdulillah bulan puasa ni kan memang sangat ringan jugalah. Beban nak beli barang-barang makanan untuk berbuka untuk bulan puasa ni kan. Cukup lah? Cukup, memang Okey. sangat terlebih pada cukup. Last question kita nak tanya akak. Akak dah follow belum social media untuk akaun sapu laju je dekat TikTok? Alamak, macam belum. Okey, kalau akak follow sekarang 99 laju nak payung akak lagi duit. Akak type sapu laju je. Macam ni. Tekan follow. Okey. Okey, bermaksud akak layak untuk dapat RM50 99 laju nak payung akak lagi duit. Tada. Terima kasih. Terima kasih 99 laju. Weh, nak join sapu laju ke? Senang je weh. Korang follow je akaun social media kita orang sebab semua maklumat, semua update lokasi dah ada dah dekat situ. Kalau korang takut orang lain dulu join daripada korang, korang terus follow akaun Telegram group kami sebab